to Lijang. Hari ni kita nak pergi naik yang tempat tinggi tu. Aku macam biasa, aku tak tahu nama tempat. Aku ikut je semua orang. Tapi yang penting semalam memang best. Memang layan pergi Asian Town malam tu. Aku rasa tu macam highlight of the day. So pagi ni aku harap banyak lagi tempat yang kita pergi. Esok kita nak pergi Dali dah. My last day. 2 hari je kat sini. Aku rasa banyak benda yang boleh explore. Sehari 2 macam tak sempat. Tahu Lijang ni besar area dia. Kawasan dia pun besar. Aku harap hari ni taklah berapa sejuk sangat. So that kalau macam betul-betul sejuk, mampulah nak. Aku ni tebal tak tebal, memanglah aku pakai Heritage. Tapi pahir dok, aku bukan pakai Heritage yang paling tebal tu. Jadi kalau macam sejuk sangat, mampuslah kami. Macam tu. Nanti dalam perjalanan semua aku tunjukkan macam mana suasana dia. Kita nak naik ke atas tu. Lepas tu kita nak pergi Blue Moon rasanya. A few places lah. So korang jangan lupa subscribe. Tunggu aku punya vlog dekat Lijang ni. Faham? Morning kita dah sampai dekat bawah tempat yang nak dituju. Tapi sekarang kita kena kejar pergi naik ke juga. Wah, Uncle so laju. Aku akan macam survive kot baju tadi. Sejuk no. Sejuk gila. Sekarang hidup apa pun orang tanya. Kau tak orang belakang. Aku ni kira paling depan dah ni. Mengejar. Takut kena tinggal kabel car. 9:30. Now it's 9. Tak tahu lah jauh mana. Sebab dia laju gila. Okay, kita jumpa kat atas. Kita mulakan perjalanan dengan menaiki buggy. Tinggi lagi kita boleh pergi. Ini hanya permulaan sahaja. Jangan takut, kau tak kena scam lagi. Hey, kau lagi kena scam. Nah, kita tak kena scam. Kita tak tahu je. Okay, kita dah sampai, dah turun daripada cable car. Lepas tu nak kena naik buggy ke atas. Kam, nasib baik kita orang jumpa orang Malaysia yang boleh sembang bagi tahu. Lepas tu kau dah boleh. Weh, aku ni dah 3 lapis tau. Aku panas ni. Elektrik kau kalau ikut kita punya. Kalau ikut Malaysia kan dia dah lagi tinggi kan. Dia bawa. Kau kena naik tangga. Masya Allah. Tinggi no kat atas tu. Tidaklah sesejuk yang aku bayangkan. Sejuk lagi kat bawah tadi. Tak tahulah, mainlah kita tengok. Untuk memastikan korang tak melakukan kesalahan seperti kami ketika berada di Yulong Snow Mountain, pastikan korang berada di kawasan yang betul dan book tiket yang betul. Masa ni semua orang dah bercita-cita akan naik ke Glacier Park, yang tempat paling tinggi yang sangat famous tu. Tapi rupanya tiket kami naik ke Yunxiang Peak, iaitu kawasan lapang dengan pemandangan gunung gandang yang sangat cantik. Memang cantik, tapi kami tak dapat enjoy sebab kami ingat kami akan ke tempat lain yang lagi tinggi. Rupanya kita sampai di sini sahaja. Kalau kami dimaklumkan lebih awal, kami hanya berada di sini, kami akan pastikan kami enjoy je dekat situ. Tapi memandangkan kau terfikir-fikir nak naik dekat tempat lain yang bukan naiknya dari sini, naiknya dari tempat lain, jadi kau tak dapat enjoy sebenarnya. Memang macam dalam filem Mat Salleh tau tempat ni. Kita love, sebenarnya sangat love. Tempat kawasan utama dia adalah Gan Zaihi, iaitu padang rumput yang luas. Yang kedua, kita ke Blue Moon Valley. Yang ini korang takkan terlepas sebab memang akan lalu lautan air yang sangat cantik. Bukan laut, tasik. Korang tengok map kat atas ni, pastikan korang berada di tempat yang betul. Okey, jangan jadi macam kami. Sebelah tandas tadi masuk. Cable car taking point is around 500 meters. Let's go. Sumpah lawa gila nak mati. Aku suka. Dia macam dalam cerita-cerita. Boleh lah, aku nak Blue Mount bawah tu. Sangatlah foto cermin dia. Kita nak pergi next station. Okey, jom. Kita naik buggy. Jom. Kita naik buggy yang seterusnya. Inilah yang pergi kabel car satu lagi. Tak tahulah kabel car lagi ke apa ke. Tapi it's the next station lah. Sebenarnya tadi tu tempat tu je. Dia nak pergi tempat lain, kau kena naik station lain. Dia macam kalau kau tak tahu, kau blur tau. Faham tak? Kita dah blur. Rupanya kau kena keluar balik tempat tu and then entrance yang lain. Okay, korang tengok. Cantik gila. Wah, macam dalam cerita apa je tempat ni.
Berapa? Wow. 5 tu. Kita dah sampai dekat Blue Valley. Sangat cantik. Kita dah sampai dekat Blue. Apa nama tempat ni? Blue Valley. Pos. Ramai gila orang. Dan dia memang warna sangat biru. Air dia sangat cantik. Okay. Kalau orang bergambar pun kau tengok kat sini nama pengantin tak gambar tau. Nak. Sana tu semua pengantin. Ya. 50 yuan. 50 yuan. Naik binatang tu. Sekali seumur hidup je. Kita tak sampai kot. Apa benda? Aku dapat Weh, gambar kat batu weh. Ni memang kena weh. The moment. Bila lagi kau nak sampai? Ni batu bersurat ke apa ni? Wah, aku tak batu dia besar gila apa? Kak, kita dah sampai apa ni kak? Ni Lijiang Impression Show. Seen the culture, Yeah. Kalau dah sampai Lijiang, mestilah datang ke Impression Lijiang ni. Di sini merupakan persembahan di kaki gunung salji Jet Dragon, iaitu di Yulong Snow Mountain, yang melibatkan ratusan pelakon tempatan etnik Nazi, Yi dan juga Bai. Biasanya persembahan ni 2 sesi 1 hari, tapi kalau tengah waktu sibuk, sesi tu boleh sampai 4 kali sehari korang. Pada awalnya hujan yang turun tu renyah-renyah manja je korang, tapi makin lama makin lebat. Walaupun hujan makin lebat, ini tidak mematahkan semangat diorang ni untuk mengetengahkan budaya, muzik, tarian dan juga tradisi etnik Lijiang. Persembahan memang memukau, tapi disebabkan lama sangat korang persembahan ni 1 jam dan badan kita orang memang penat, aku sambil tertidur melihat persembahan ini. Mungkin korang yang suka art-art berat memang layan lah. Yang penting ini memang must visit kalau datang ke Lijiang. Okay? The show is done. Actually, kita sebenarnya dekat mana sekarang? Dekat My Town. Dekat My Town. Tahu tak nama tahun ni apa? Lijiang Asian Shui Town. Tea coffee. Adakah setenang ini? Sangat tenang dan sejuk. Macam rasa Cameron dekat bawah. Oh tu ke? Kita tengok dia punya semua reka bentuk bangunan dia sangatlah artistiknya. Dan dia punya bumbung ni semua rupa sama. Even bangunan baru pun bumbung dia letak samanya. Ada kedai Delicious Duck Neck. Duck Neck tau. Bukan Black Duck ke apa. Duck Neck. Oh, masuk tau. Tu tau. Crossroad sana. Wah, so nice. Lakin Coffee. Jom. Let's go. Lakin Coffee dia sangat apa? Sangat macam art berat. Ikut aku nak beli kopi. Macam tak ikut kan yang tak Make sure kat sini lah. Tahu matcha and live band performance and live band korang. Bapak chill kat sini. Tak ada orang nak ambil action. Macam emosi tak stabil ni. Oh my god, love matcha so much. Macam dalam cerita dulu-dulu dia punya ancient town ni. Kashwin, ada beli apa-apa? Tak ada Chingzen kat sini. Kita dah sampai Santorini, Dali. Woo! Selamat pagi hari ketiga. Kita orang dah keluar, dah check out dari hotel. Now kita nak pergi ke Dali. Singgah sekejap dekat R&R. Toilet kat sini very traditional tau R&R ni, tapi
Aku tak berani masuk. So aku tak dapat tunjukkan kat korang. Tapi ni yang apa tu jenis air longkang. Rare lah. Pagi-pagi dah beli buah berangan. Kak tengok sikit kak. Tengok Wow, berkilat Syarmai sikit dia. Wow, cantik gila, power lah. Dek makan apa? Kacang kismis. Bismillah. Sedap. Wah, dekat Santorini ni memang banyak tangga. Ini adalah tangga yang lorong yang pertama. Naik lagi. Oh. Tengok view. Wah, cantik. Dia macam dekat tepi-tepi ada kedai. Oh, penat tapi sebab dia berangin. Okey lah. Benda yang penat dan susah ada payung yang baik. Okay, kita percaya tu. Semalam pun susah juga. Benda yang susah ni akan ada pahit yang baik. So, it's okay. Let's go. Tak apa. Kita belum habis lagi perjuangan kita. Nak sampai ke atas. Another stop with bunga. Cantik. Tasha. Kita dah sampai atas. Baik berangin no. Setelah aku naiki tangga-tangga yang gigih itu, we finally here. Kita orang tengah cari macam cafe to have a drink. Aku tak cukup nafas no. Aku penat. Adakah berbaloi pergi ke Dali? Belum lagi tahu sebab kita pun baru sampai. Tapi destinasi Santorini ni sangat lambat. Kita dah sampai Santorini. Kita dah sampai Santorini Dali. Woo! Kita nak cari kopi-kopi kan? Ni Chagi tak cantik? Santorini punya Chagi. Tapi diorang macam tak nak masuk. Sebab kat sini macam banyak gila cafe tu kan. Belakang dia tepi dia view yang cantik. So macam vibe lah kan. Kau setakat nak gambar gitu. Beli satu dua kopi. Itu target kita sekarang ni. Tapi kita pun tak boleh lama-lama sangat. Sebab kita ada 1 jam je nak post kat satu ni. Gambar pun aku tak ada lagi. Aku sedih nak. Tapi itulah. Kita kan mengejar waktu semua kan. Tak boleh lama-lama. Oh, caci kat sini 2 tingkat. Kita nak tengok kat atas macam mana. Wah. Banyak yang tangga. Siapa yang sampai atas tu memang legend lah. Pasal kau dah jalan beribu-ribu kan. Saya kan ada coffee story. Ada coffee story. Penat dah sekali aja dia punya ni. Kita turun tak boleh naik. Oh lawa agak ni. Ni baru separuh. Bawah lagi. Mari kita lihat gadis-gadis bunga. Gadis bunga. Kita ada drama hari ni. Kita pergi lek. Kena jalan 4 km no. Kalau tak ambil electric scooter no. 4 km di sana. 4 km bukan 400 meter kan. Lepas tu Pakcik tidak kena bayar 20 ya. Bagilah tahu awak weh. Betul. Ni dia dah macam ingat kita nak jalan pukul 1 pagi 4 km. Pak gigihnya. Tapi yang kelakarnya tiket lek tu dah ada. Kan? Kalau tiket lek tu tak ada tu mungkinlah orang macam mesti bayar 20 yuan je lebih kurang lah. 4 km 40 yuan kan? 40 ke 20? 40 yuan kan? Dengar 20. Dengar 20. 20 okey. Kalau 20 tapi 40 nak maki sikit. tak sure. Macam dengar 20. Kau dengar 20? Saya dengar 20 yuan. Kalau kena bayar 40 yuan, salah siapa? Biar. Panas ke? Papai. Pipi. Di mana hantar? Lagu barabi. So far
Satu lagu. Panjang dia. Sekarang kita dah naik dah elektrik. Kita kenderaan nak pergi dekat Delhi. Dia kata please be careful, so kita nak pergi naik boat. Okay, be careful. Okay, lawa gila the view. Wow, love. Inilah dia perjalanan yang korang akan jalan kalau jalan kaki tu. Okay, lawa ni kalau jalan kaki ni. Lawa lah, kalau 7 pagi tak apa. Wow, what a beautiful lake. Sumpah cantik. Wow. Weh, patutlah ada orang jalan kaki boleh minum kopi macam tu lah. Santai-santai. Santainya hidup. Faham? Sampai sini je. Wah, aku tengok akak landing macam happy lah. Masing-masing. Dah. Dia dah happy dah tu. Biar dah boleh mulakan mesyuarat dah ni. Okay, let's see. Like the view. Oh, satu jam ni. Ni macam fishing village tau. Rasanya korang lepas ni kita nak pergi tengok seaweed show dekat fishing village, pulau. Walaupun kita cuma naik kapal tu, ferry tu 10 minit je kan. Macam nak duduk mana 2 minit je. Dia macam nak duduk mana rupanya 2 minit je perjalanan. Berdiri pun tak apa kat luar tu. Faham tak? Aduh. Tadi dia kata 4 km. Sebenarnya tak sampai pun 1 km rasanya tu tau. Dia kalau pagi memang relax gila lah jalan. Singgah kedai kopi. Ini macam lagi jauh jalannya. Ujung nun sana. See? Okay lah, nanti dah sampai show, I'll show you, okay? So nice oh. Kak Syui tengok tiba-tiba seaweed menarik depan. Tu dia. Sangat art berat. Jalan. Macam disco dalam gua ke tu lampu dia. Tin. Lilap. Cepat nyanyi. No. Jangan ni. Kau bukan mesin. Cantik betul lalu ada. Nasib baik sejuk tau walaupun dia macam dalam gua. Jauh juga nak sampai gua ni tadi jalannya. Okay lah. Mana show dia, tak sabar nak tengok binatang apa yang dia nak tunjuk kat kita. Ini show apa ni? Wah, ni light show. Wah. Cuba ke depan tengok. Wah. Dari tadi wah. Ini memang full experience aku bagi kat korang tengok ni. Ni apa? Ini apa? Jellyfish ke? Macam jellyfish lah. Oh, kita dalam laut Ni jellyfish Oh, ini avatar Siapa nak jadi? Baru kita faham. Kenapa kita tak biru lah? Bunga ni memang blend tau. Dengan bunga. Bi, somek aku dah belakang ya, Bi. Bunga aku pastikan nampak. Nampak dalam video aku kau memang nampak dengan jelas ni kau tu. Okey, sekarang kita dah kat dasar laut. Terowong yang sebenarnya. Terowong dasar laut. Bukan dasar bola. Pasir. Dasar bola. Dia basah tau ni. Memang macam ini sebenarnya man-made ke original? Man-made kak? Okey, korang cuba teka ni man-made ke buatan? Buatan. Man-made ke buatan kan sama.
Man-made ke original? Akak cakap man-made. Kita dah sampai dekat tempat yang baru. Ini pasal gua gelam cerita dia. Cerita dia tapi boleh jalan lah dengan Kita tahu ni betul lah. Ni gua. Ya ke? Korang cuba tengok betul-betul ni betul. Tapi macam rupa dia macam tak nampak original. Tapi tak tahu lah. Buatlah ni buatan untuk pelancongan. Ini ada pipe air lagi ni lah. Ni pipe ke ni? Laluan dia. Ni dia macam dah siap konkrit kan. Aurora tau, cahaya aurora. Manakah kakak lagi bagus. Wah. 现在进去的话，可能没有位置啊，稍微转一下，在旁边看一下啊。 Wah, kita dah nak sampai tempat show. Ya Allah, aku tak ada mi gambar. Tengok sini cuy. Situ tak lawa. Sini. Demi. Alah, tapi gelap lah. Tak. Dari bawah macam ni. Macam biasa, diorang enjoy roti with this. Kak Shui memang dengan dessert berpesan tiada. Dia nak buat apa makan sebenarnya tak kedai. Kita orang dah sampai dekat Asian Town dekat Dali, nak pergi makan. Sambil jalan kat sini. Rasanya rupa Asian Town lebih kurang sama je buat mana-mana. Tapi dekat sini dia sejuk sikit. And jalan dia lebih besar. Macam mana Kak Shui dah sampai sini? Best kan? Sini lagi cuaca dia lagi nyaman Sedikit nyaman lagi, yes. Sejuk-sejuk. Dia kat Shuang Lang Asian City. Kak Shui nama memang terror lah, ingat. Ni dah Asian City ke berapa dah ni? Bukan, ini adalah Asian City kita yang keempat. Empat Mana lah. yang paling best? Malam Lijiang kan? Tapi kat sini dia luas tau. It's like free and easy punya places lah. Layan. Coffee shop ke tea shop ni nampak sangat menarik. Oleh Dali. Ada kat Dali je weh. Apa tu? Dia jual buah mengkudu ke apa? Dali mana ni? Dali. Kedai kopi ni banyak tau. Coti ke cati ni? Sudah. Tengok kedai baju dia comel-comel lah. Cantiknya lepak makan. Kat sini sangat tersusun lah. Love. Kau tengok uncle very lajuan kat depan. It's like ancient shop. Very nice. There's a rose accessory shop. Cantiknya kedai-kedai dia. Dia buat sendiri weh. Ni kedai rose. Kita orang dah nak makan ni. Ada kat area Dali ni. Dekat. Kau jangan tanya aku nama kedai. Aku tak tahu. Tapi inilah dia. Ada Aichi. Dia pernah makan kat sini ke? Ni Xinjiang Jinping. Halal. Besar kedai dia. Ada hot pot semua. Korang I nak buat dipping sauce dekat kedai. Dekat Dali mana? Wah, ini je. Aku kan macam banyak. Malah. Je.
Okay, sekarang ni kita nak pergi ambil air masak. Sebab biasalah kalau kau pergi kedai Chinese, dia bagi tea, hot tea. So cakap dah sampai. Dah boleh kanan lah. Dah boleh makan ni. Ambil syuri. Diorang beli air kat sebelah. Sedap ni. Tu fungus tu. Ni. Fungus. Kita masakkan dulu nak. Tapi daging tak sedap lah kalau masuk sini. Pada kamera. Lagi aku tak ada lah. Kerana satu je besok. Patutnya tunjuk nak sama macam nak yang merah. Order beef skewer dekat kedai ni. Sedap korang. Lemak dia tadi kat depan panjang-panjang. Tak sama dengan kita. Kita kan rasa manis-manis, macam banyak gula, madu. Ini memang rasa daging yang dirempahi dengan sedikit rempah. Dan daging dia lembut. Kamu nak korang dulu? Sondu. Sos ni tuan kedai tahu buatkan sebab kau tak reti nak buatkan. Kita macam nak dia tolong buatkan ke? Ya, tolonglah saya. Memang sedap weh bacuan sos dia. Dia ada chili oil, dia ada peanut, bawang goreng. Bukan bawang goreng. Dia ada daun bawang. Dia ada bawang putih. Tu je. So dia ada serbuk malam tu. Saya sebut malam juga Tapi dia tak pedas ke apa. Dia macam just nice sebab sup yang kita orang ambil adalah sup kosong. So dia memang kek gila. Alah. Dan tadi kita orang minta tambah 2 daging. Sekali tambah daging, sekali tambah mie. Nanti ingat next restoran kita order Coke China. Tapi mesti dia bagi ais kan? Kau kata ada ais, minum pada botol je kot. Dia makan tak ada ais. Dia pun pelik kita minum dengan ais. Dia dah letak peti sejuk tu, dia kata dah cukup. Kedai-kedai kat sini kau jangan harap lah minta ais ada ais. Tapi kedai-kedai kat sini kan, nasi dia bagi banyak tau. Diorang makan nasi banyak. Asyik diorang makan nasi banyak. Dia macam Sebab tu dia tak diorang kena makan dah besar-besar ni kan. Malam di Dali. Hari ni kita orang pergi mall. Sebab kita ada satu malam je kat Dali dan kita orang jumpa kedai cute. Kedai ni nama Lele. pakcik tadi Lele. dia sedang besar. Amin. Wah ni. Kita kan nak beli blind box. Nak beli sekarang ke nanti? Ada tak yang cantik?